Hmm. Hmm. Oh, sedap yang. Bodoh tak talah set kita nyanyi pecah. Assalamualaikum, saya hari ni abang makan nasi. Saya mau tengok dalam saji abang ni ke menu khamak, menu khazanah negara. Jeng jeng jeng. Tu barang tu. Oh, meriah molek saya mu. Suppose kalau saya mu bila abang makan nasi, bodoh tak talah deh. Kita pecek lada dulu saya mu. Kak bunyi lada. Oh, puas hati. Kita ada juga asyik kia deh ataupun asyik kelak leteh tu perlu hasil lima saya mu. Oh, tu barang oh. Menetik air saya mu. Lepas tu kita bubuh telur deh. Pecah telur pula. Wah hati hari ni bodoh kita. Bodoh kita betul-betul khamak saya mu. Konsang-konsang dulu saya mu bodoh dengan telur ni biaya satu. Tengok bagi kita pekak molek ke tu. Lepas tu so lagi bagi khamak kita saya mu tengok ni. Kita ada juga peta jeruk deh. Peta jeruk ni kalau nak sedap kita penyek lada ni biar jadi pedah deh. Tonyo. Oh, bunyi penyek lada tak mu. Tapi hok paling special hari ni, abang nak buat kombinasi bersama dengan daging kerutuk Kelantan saya tengok ni. Hok ready to eat. Okey, daging kerutuk Kelantan ni saya mudah ya nak makan sebab you ready to eat. Gende je dalam air panas gini selama 5 minit. Sebentar, ringkas, cepat. Oh, bau dia ke yang daging kerutuk Kelantan ni ke super mak-mak kita tuk kita masuk dulu menu khazanah negara Kelantan ni saya ni. Barang pula 280 gram. Banyak. Tu barang tu. Tu cuba dari ni. Tu barang. Oh yang. Allah, toko-toko besarnya. Saya mau tengok daging kerutuk Kelantan ni ke ready to eat ke. Banyak saya mau. Saya mau tengok ketulai-ketulai ibu-ibu besar. Allah. Kek tu. Luruh sosok nak kata puk molek. Habis terlalu saya mau. Tu barang pekak molek ke tu. Bismillah. Oh, sedap yang. Ikhlas kata abang kata, nak jumpa lagi kutuk gini memang betul susah-susah saya mu. Ambil sikit saya mu, letak sini. Kita ambil kuah dia sikit saya mu. Tu, letak sini. Kita buat kombinasi lalu saya mu. Kita terlalu. Bismillah. Daging, lembut. Repah-repah dia cukup. Sempurna molek saya mu. Saya mu kena terlalu ni. Sedap. Kita buat kombinasi sempurna dulu. Kita ambil ni peta jeruk saya mu letak sini. Ambil daging kutuk sikit saya mu letak sini. Kita ambil wortel ni sikit. Oh, mochi air. Ni. Cicah bodoh. Ambil telur sikit letak sini. Oh, hari ni betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu. Daging ni khamak. Bismillah. Wow. Gabungnya sempurna molek saya mu. Wow. Daging kutuk ni sedap lah. Tu. Ambil daging kutuk sikit saya tengok barang. Oh, ketulai dia besar. Sedap. Kita ambil sikit ikan crunchy kamu. Ni, ikan crunchy letak sini. Peta jeruk sikit. Kita ambil tiok jagung sikit saya mu. Cicah bodoh ambil telur sikit letak sini. Saya mau tengok kombinasi kita hari ni. Wow. Telur dadah sikit. Ambil sikit dengan kuah dia. Ni, letak sini. Ambil bayar sikit saya mu. Bayar ni kita celor. Cicah dengan bodoh letak sini. Peta jeruk sikit. Oh, penuh saya mu. Oh, kombinasi kita hari ni. Bismillah. Bila abang gabung belakang ke, dia cetuh satu kombinasi yang sempurna menetuk alim mulut abang. Po. Oh, sempurna molek saya mu. Mak habis nasi. Kak mu celor ni. Wah tenek ni saya mu. Cicung abudu. Bismillah. Wah tenek saya mu. Puas hati. Kalau celor ni. Oh, sedap. Ayam kapung deh. Pisto. Crunchy. Tu daging. Lembut. Daging kutuk ni, abang betul-betul
Memang supaya mak kita tu kita masak. Payah nak boleh lagi kutuk setahun ni saya mu. Hmm. 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 Manis. Daging kutuk ni puas hati saya tu. Ketulai je bubuh main betul-betul besar. Makan dengan nasi kosong, nasi panas, sempurna molek. Jadi. Okey saya mu. Kaedah daging kutuk Kelantan ni ke. Kombinasi bersama dengan ulai-ulai. Main betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Barang boh.